Assalamualaikum. Hai semua. Raya dah tak lama je lagi ni kan? Kotlah ada yang sedang buat juadah kuih raya ataupun muruku sebagai kudap-kudapan untuk tetamu tu. Jom cuba muruku yang anti gagal ni. Rasanya sangat berlemak dan tekstur pun ekstra rangup. Bagi lebih beraroma wangi dan rasa muruku tu ekstra berempah, Umi ada add on 1 sudu kecil jintan putih. Biji omam atau lemuju boleh dapat di mana-mana kedai India. Setengah sudu kecil dah memadai. Sebab dalam tepung ready-made mani tu dah cukup lengkap bahan-bahannya. Kemudian Umi tambahkan 1 sudu kecil bijian putih bagi naik rasa berlemak. Sangai guna api kecil je sampailah perang dan naik bau aroma rempah ratus. Kemudian sukat 800 ml santan, tambah secubit je garam bagi naik rasa berlemak. Umi gunakan santan berbanding air sejuk. Kemudian panaskan hingga naik uap sahaja, tak perlu sampai mendidih. Boleh matikan api dan ketepikan. Tepung muruku Umi guna ready made brand Mani Cap Burung Merpati ni je. Sepaket ni ada 500 gram. Masukkan je semua dalam satu bowl ni bagi mudah diadun sebati. Bestnya tepung by Mani Flour ni, tengok tu, expired date-nya lama tau. Tahun depan pun masih boleh pakai lagi ni. Rempah yang telah disangai tadi tumbuk bagi betul-betul halus bagi mudah keluar dari acuan nanti. Tips untuk muruku lembut dan rapuh, tambahkan butter atau margarin atau minyak sapi. Umi guna 150 gram salted pure butter. Anggaran dalam setengah buku. Jika anda tak nak tambahkan apa-apa rempah ratus pun boleh sebab dalam tepung muruku cap burung merpati ni dah lengkap dengan semua bahan-bahan yang tertera. Memang 100% bahan-bahan asli tanpa pewarna dan MSG. Gaul sebati butter dan juga tepung bagi bercampur rata dan sebati. Ramas gitu jadi seperti serbuk roti gitu. Kemudian masukkan santan yang telah pun dipanaskan sedikit demi sedikit. Masukkan by peringkat supaya kita dapat konsistensi adunan tepung yang kita nak. Kalau Umi lebih prefer gunakan santan, lebih berlemak rasa muruku. Kalau tengok di belakang packaging tepung muruku cap burung merpati ni telah pun diajarkan cara untuk mengadun. Jadi dah mudah lah. Cuma guna air sejuk, mereka guna air sejuk untuk dapatkan ekstra rangup pada muruku. Umi pula gunakan santan untuk dapatkan rasa berlemak. Untuk dapatkan rangup tu nanti Umi akan ajarkan teknik lain. Tepung muruku cap burung merpati ni apa yang Umi perasan memang kena lebihkan penggunaan air atau santan supaya tekstur muruku kita lebih lembut dan juga rapuh. Adunan tu dah nampak agak-agak pekat, dah nampak susah nak digaul gunakan senduk. Umi gaul gunakan tangan pula. Penting untuk kita gaul gunakan tangan adunan muruku ni untuk dapat konsistensi adunan tepung yang kita nak. Umi memang lembekkan sikit adunan ni supaya muruku tu kekal lembut. Jangan risau, muruku cap burung merpati ni dijamin halal. Ada halal jakim di situ dan sesuai untuk vegetarian. Okey, lebih kurang beginilah hasil akhir lepas diadun. Agak melekit sikit tapi jangan risau, nanti kita akan letak sedikit minyak. Sapukan sedikit minyak di dalam acuan, di keliling dan juga bawah. Dan juga letak minyak di tangan untuk kita kepal-kepalkan gitu. Nampak tak? Adunannya tak melekat pun di jari kan? Kemudian dah kepal, masukkan adunan tu di dalam acuan hingga separuh penuh. Dan pastikan baki adunan tu jangan dibiarkan terbuka. Nanti tepung tu akan kering dan muruku kita berpotensi untuk jadi keras. Umi nak sharekan sedikit tips untuk menggoreng muruku. Pastikan minyak dah capai tahap yang betul-betul panas. Cukup kepanasannya tu barulah diletakkan adunan muruku. Api sederhana besar. Jadi minyak ni hendaklah dipanaskan terlebih awal. Gunakan api sederhana besar sampailah tahap kepanasannya tu bila kita masukkan adunan tu terus timbul ke atas. Maknanya minyak tu dah cukup panas. Masukkan sedikit daun kari bagi naik aroma wangi pada muruku. Sesekali bila adunan tu dah agak keras sedikit, boleh digaul-gaulkan supaya muruku tu masak sekata di kesemua bahagian. Nak tahu muruku kita dah masak sepenuhnya atau belum? Boleh nampak bubble-bubble yang banyak tadi dah tak ada kan? Dah tak ada bubble, maknanya muruku tu dah cukup masaknya, dah rangup. Bolehlah terus diangkat dan ditoskan atas tisu dapur. Kemudian Umi tambahkan dengan sedikit kacang tanah goreng. Yang ni optional je.
Nak tambahkan dengan kacang pis goreng pun sedap sangat. Goreng guna api perlahan. Kemudian dah siap goreng muruku dan juga kacang tanah ni. Umi satukan di dalam satu mangkuk besar. Gaulkan sekali muruku bersama dengan kacang tanah tu. Gaul bagi sebati. Hush, bila dah merasa sekali tu, non-stop ya anak-anak Umi makan. Letak sebalang depan TV. Boleh separuh balang mereka kerjakan. Memang terbaiklah tepung muruku cap burung merpati ni. Kod lah ada yang nak dapatkan. Boleh terus ke Masli, Watai, Midas, Indian Cash and Carry, Maiden ataupun Target Market ada dijual. Dan ada juga dijual di kedai mereka sendiri yang berada di Ulu Tiram Johor ni. Kod lah ada nak dapatkan. Jika anda tak berkelapangan untuk beli di kedai, boleh juga beli online di Shopee dan juga TikTok Shop. Nanti Umi akan sertakan link di ruangan description. Baiklah, sekian saja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Atif Kitchen. Jangan lupa follow me. Assalamualaikum. Bye.